Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi sambal nasi lemak. Cuma kali ini resepi sambal nasi lemaknya saya nak masukkan ikan bilis. Biasanya saya masak sambal nasi lemak ni yang biasa-biasa sahaja. Kali ini nak try cuba. Ini dia bahan-bahannya. Mudah sahaja bahan-bahannya. Macam biasalah bahan-bahannya kan. Hasil sambalnya akan jadi macam ini. Nampak sedap dan menyelerakan. Mula-mula saya nak sediakan dahulu bahan-bahannya. Macam biasalah cili kering. Saya nak gunting-guntingkan cili kering ni supaya mudah untuk dibuang biji cili kering. Cili kering ni saya gunting macam ni sahaja. Nak gunting ni ikut cara masing-masing. Mana yang mudah. Saya akan terus gunting cili kering ni sehingga selesai. Cili kering ni nampak macam rangup bunyinya. Sebab saya simpan dalam peti ais. Jadinya saya kena gunting berhati-hati. Kalau tak nanti pecah-pecah dan hancur. Tapiskan biji cili kering. Banyak juga biji cili kering ni bila dah ditapis macam ini. Seterusnya saya nak rebus pula cili kering ni. Masukkan cili kering ke dalam periuk. Kemudian masukkan air sehingga tenggelam cili kering. Nak cepat saya gunakan air panas penapis air. Gunakan air biasa pun boleh. Kacau-kacau bagi tenggelam cili kering. Kemudian tutup periuk dan rebus cili kering ni sehingga lembut. Okey dah ni. Cili keringnya pun dah lembut. Kemudian cili kering ni kenalah dicuci sehingga bersih dan ditapis. Buang lagi biji cili keringnya. Kemudian ditoskan.
Okey dah ni, cili keringnya pun dah bersih, dicuci. Kemudian cili kering ni kenalah dikisar. Masukkan cili kering ke dalam pengisar. Masukkan minyak masak dalam setengah cawan. Masukkan pula air. Air ni kena hampir nak tenggelam cili kering. Tak perlu banyak-banyak sangat airnya, sebab saya nak kisar cili kering ni pekat. Okey, seterusnya cili kering ni kenalah dikisar sehingga lumat. Inilah hasilnya cili kering yang telah dikisar. Dah lumat kan? Dan pekat. Kemudian saya nak kisar pula bawang-bawangnya. Masukkan bawang besar. Saya tambahkan juga bawang merah yang kecil. Dan juga bawang putih. Masukkan sedikit air sahaja, sebab saya nak kisar bahan-bahan ni pekat juga. Kisar semuanya sehingga lumat. Okey dah ni. Bawang-bawangnya pun dah siap dikisar macam ini. Pekat juga kan? Kemudian panaskan kuali. Masukkan minyak masak. Minyak masaknya kena banyak. Lebih kurang 1 cawan. Minyak masak ni boleh ditambah lagi kemudian. Masukkan ikan bilis yang telah ditumbuk kasar. Tumiskan sehingga garing. Kemudian masukkan pula bawang-bawang yang telah dikisar tadi. Tumiskan. Terus ditumis bahan-bahan ini sehingga pecah minyak. Bila dah pecah minyak, maknanya bahan-bahan yang ditumis ni dah masak. Kemudian masukkan pula belacan. Kalau tak suka belacan, boleh saja tak masukkan belacan. Tapi biasanya sambal nasi lemak mesti kena ada belacan kan? Tapi boleh saja tak masukkan belacan. Tumiskan sehingga sebati. Dah sebati dah ni. Bolehlah dimasukkan pula cili kering kisar. Banyak ya cili kering kisar yang telah saya kisar ni. Hampir nak penuh 1 balang pengisar ni.
Kacau-kacau sehingga sebati dan pecah minyak. Gunakan api yang paling kecil. Nak masak sambal nasi lemak ni sememangnya kena ambil masa yang lama sebab gunakan api yang paling kecil. Hasil sambal nanti akan puas hati dan lebih sedap. Terus dikacau-kacau sehingga pecah minyak. Saya telah tambahkan lagi minyak masaknya, cuma tak ada dalam video ni. Saya telah tambahkan lagi 1 cawan minyak masak. Teruslah dikacau-kacau lagi sehingga pecah minyak. Tengok sambalnya dah pecah minyak kan? Bila dah nampak minyaknya terapung, maka sambalnya ni dah betul-betul pecah minyak. Terus dikacau-kacau lagi. Bila sambalnya dah pecah minyak macam ini, sambalnya dah masak, dah boleh dah diperasakan. Kemudian saya nak tambahkan pula asam keping. Masukkan pula gula Melaka ataupun gula yang ini. Kacau-kacau sehingga sebati. Bolehlah ditambahkan pula garam. Gulanya pula. Serbuk pati cendawan. Kacau-kacau sehingga sebati. Sambal ni kena sentiasa dikacau-kacau, jangan ditinggal. Kalau tak nanti sambal ni merecik ke mana-mana dan takut hangus. Tengok sambalnya dah bertambah-tambah pecah minyak lagi. Saya nak tambahkan pula sos cili, lebih kurang 1 sendok. Nak dilebihkan lagi pun boleh juga. Ikut cita rasa masing-masing. Tak masukkan sos cili pun boleh. Masukkan daun pandan. Kacau-kacau sehingga sebati. Biasanya kalau saya nak masak sambal nasi lemak ni, saya akan masak awal sehari. Jadi sambalnya akan lebih sedap. Apa-apa pun ikut selera. Bila dah sebati macam ini, masukkan pula irisan bawang besar. Kacau-kacau. Kemudian barulah saya masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni saya tak goreng. Cuma ikan bilis ni saya cuci sehingga bersih dan ditoskan. Kemudian masukkan ke dalam sambal macam ini. Ikan bilisnya kena banyak. Kacau-kacau sehingga sebati. Bunyi agak bising semasa saya memasak sambal ni. Sebabnya tengah hujan. Alhamdulillah.
Walaupun sambalnya dah pecah minyak, tapi saya masih terus kacau-kacau lagi supaya ianya lebih sebati. Api masih lagi gunakan api yang kecil. Bolehlah rasa kalau tak cukup masih manisnya, boleh saja ditambahkan lagi garam dan juga gula. Rasa kena ikut cita rasa masing-masing. Terus dikacau-kacau lagi. Tengok minyaknya lebih terapung-apung lagi. Walaupun sambalnya dah masak, tapi saya masih terus kacau-kacau lagi. Sebabnya, minyak sambal ni akan lebih terapung. Kuantiti sambal nasi lemak yang saya masak ni banyak ya. Taklah terus habis dimakan. Saya suka perangat sambal nasi lemak ni. Kadang-kadang sampai seminggu baru habis. Lagi kerap diperangat lagi sedap. Lagipun sambal nasi lemak ni tahan lama. Tak perlu pun dimasukkan ke dalam peti ais. Saya letak dalam kuali ni saja. Sampailah habis sambal ni dimakan. Setiap pagi dan malam saya akan perangat sambal ni. Sambal ni tak semestinya dimakan dengan nasi lemak. Makan dengan nasi biasa pun boleh. Nak diolah jadi resepi yang lain lagi sedap. Dah siap dah sambal nasi lemaknya. Rugi kalau tak cuba. Sila-silakanlah cuba. Selamat mencuba. Terima kasih.